macam nervous yang flag dia. Betul. Makanya flag dia merah. Bagaimana ni? Hai semua. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Okey, selamat datang kembali ke channel Sembang-Sembang Siswa dari Siswa Untuk siswa. Okey, saya Al-Majidah. Dan saya Enna. Okey, Aina tahu tak apa subtopik kita untuk dibincangkan pada hari ini? Okay, so hari ni kita nak cakap pasal never judge the state by its cover. Okey, korang faham kan? Apa maksud dia? Okey. Yang sekarang ni yang paling famous lah dekat TikTok, dekat universiti. Ni bermula pada tak boleh sebut. Okey. Okey, yang itu tangkap Kelantan. Tangkap Kelantan dapat 100. Faham tak? Okey, tu bukan topik utama kita lah pada hari ni. Okey, tahu tak tujuan kita cakap pasal benda ni? Aina tahu tak? Tidak. Okey, Okay. tidak tahu. Kita tak tahu. Okey, yang pertama kita nak buka minda lah pada pendengar tentang stereotip negeri ni. Okey, ada yang racist, ada itu dan sebagainya lah. Okey, yang pertama kita mula dengan apa yang Aina fikir? Aina terlintas dalam fikiran bila dengar nama suatu negeri, contohnya Kelantan. Okay, terus sekarang macam bila kita dengar Kelantan ni, orang cakap Kelantan ni macam ganas, bercakap kasar. Tapi sedangkan kita ni tak pernah tahu pun orang tu macam mana. Never judge. Yes, Okay? sekarang manusia ni kan kita suka first impression dia fikir, oh Kelantan ni red flag, macam nervous je flag dia. Ada flag pun. Maknanya flag dia kan merah. Tapi sebenarnya bila kita pergi situ, kita tahu sebenarnya Kelantan ni ada yang baik-baik. Dan juga kat Kelantan tu banyak dengan makanan. Okay, kat situ ramai orang suka makanan. Okay, Kelantan ni dia macam banyak benda menarik sebenarnya. Betul. So never judge. Bukan sekadar Kelantan, dekat Pahang, Pantai Timur, suka Pantai Timur pula. Dekat Pahang, Kedah dan sebagainya lah. Banyak benda menarik. Okay. Cuba korang cakap pula macam Aina, kan dia cakap pasal benda ni. Cakap Kan tak dia ada mana lah. tak lah. Bagi tahu pasal tempat korang. Maksud kecek lagi. Okay. So, Aina tanya. Satu. Satu, dua. okay, daripada aku sendiri, Alma daripada mana? Okay, saya asal daripada Pahang. Tapi satu keunikan saya boleh bercakap dalam bahasa Kelantan. Saya tak pasti tahu dalam bahasa Pahang, tapi saya boleh bercakap bahasa Kelantan. Walaupun tak pasti macam orang lain, tapi boleh. Tak tahu kenapa. Cakap Kelantan lah ni. Ini. Okay, tak tahu kenapa sebab saya ada dekat Pahang, ada satu daerah ni, dia memang majoriti orang dekat sana bercakap dalam bahasa Kelantan. Dan dia orang bangsa daripada Kelantan. Dia daripada Kelantan berhijrah ke Pahang macam tu. So macam, okay, bila culture kat situ semua cakap Kelantan, family pun ada yang cakap Kelantan. Kita macam sangkut dekat situ lah. Macam kita boleh cakap cakap Kelantan, so kita faham apa yang dia cakap dari kecil. Tapi bila sampai ke Kelantan dekat Pahang dan Kelantan dekat Kelantan ni, bahasa dia lain tau. Bahasa Kelantan dekat negeri Kelantan sendiri tu lagi piau. Macam kita Sebenarnya apa yang ada kau cakap perbezaan dia. Ya, apa yang kau cakap ni? Contoh satu perkataan. Apa gimana ni? Terus tu lebih kurang lah. Dia macam, benda apa juga beliau. Lepas dia cakap sini, okay, kawan saya Esmen cakap, tu bahasa Ulu sebenarnya. Dia macam, Maksud benda ni orang situ. macam, benda apa ni? Itulah maksudnya. What's that? Yeah, what's that? But dia nak cakap beriman tu. Bila orang cakap rimah. Ya, orang cakap tidak. Rimah. Kan bukan. Okay, kalau untuk Aina pula. Aina daripada mana? Okay, daripada Aina sendiri, Aina daripada Terengganu. Bila setengah orang kan dengar daripada Terengganu, oh, orang Pantai Timur. Assalamualaikum. Yes, boleh sekolah salah satu orang tahu asal daripada Terengganu kan. So daripada Terengganu ni, bila dengar bahasa kita orang kan, ada NG dekat belakang. Ya. Bila orang tanya, oh ni, buat kenapa gitu? Macam tu. Okay. Nak tanya lah kan, Aina
pernah tak judge sesuatu negara itu? And then apa selepas Aina judge tu, apa yang Aina, adakah Aina berubah fikiran dan sebagainya? Okay, ni daripada set Aina sendiri lah. Ya. Okay. Padahal Aina pun daripada asal Terengganu. Kita sendiri pun pernah macam Aina pernah terpanas serong sikit lah dekat Kelantan saja. Dan benda tu kan, best lah kita manusia kan, kita tengok macam, oh Kelantan ni macam ni, Kelantan ni macam tu. Tapi bila kita datang sini, kita dia tahu, oh Kelantan ni sebenarnya ramai je orang yang baik-baik. Lepas tu, dia penuh dengan apa ni, lagi-lagi dekat sekarang jeli kita duduk kan. Banyak dengan, apa orang kata, sungai. Kita boleh Lata-lata dan sebagainya. kita boleh pergi banyak-banyak tempat lagi. Bila setengah kita pergi, kita boleh jatuh cinta sebenarnya tempat tu. Okay. Macam, ya betul lah. Banyak-banyak dengar-dengar itu resis dengan negeri ni. Betul. Yang paling tu baharu lah. Tangkap Kelantan. Betul lah. Siapa yang buat statement tu sebenarnya? Itu tu Tan saja. Yeah. Okay. Yang pasal Kelantan ni pada pandangan orang luar yang tak pernah datang sini yang biasa saya cakap, oh Kelantan ni macam ni. Dia akan pandang serong China cakap Betul. tak. Kaca kat sini orang-orang sekeliling yang baik, lembut. Yang korang fikir, oh bahasa dia kasar. Bahasa dia bunyi kasar. Tapi dia orang tidak sekasar itu. Banyak dia orang macam, sumpah baik. Sumpah cakap macam, dia orang kat sini, dia macam lebih banyak apa pandangan saya lah. Student-student kat sini, dia banyak bantu each other lah macam tu. Okay. Sebab sebab kat sini kan kita banyak negeri, kita banyak slang. So, bila kita pergi situ, kita baru tahu sebenarnya kelebihan dan juga keburukan dekat tempat tu. So, kita tak boleh nak judge dulu orang tu. Betul tak? Okay, cakap pasal isu tangkap Kelantan kan. Bagi Alma sendiri, benda ni sebenarnya nampak macam kurang ajar ke ataupun macam gurau kasar untuk setengah-setengah orang? Okay. Macam setengah orang yang tak benda tu serius tau. Tapi bagi Alma, walaupun Alma bukan orang Kelantan, tapi Alma selalu berdialek, bercakap dalam bahasa Kelantan. Dia orang pun kawan Alma pun macam, oh kau orang Kelantan ni. Tapi setengah orang dia akan terasa tau, dia macam, tangkap Kelantan. Tapi sebenarnya, niat statement tu sebenarnya hanya untuk bergurau. Tapi itu sedikit kasar lah. Tapi setengah orang tak serius lah, macam just fine, tangkap Kelantan. Nanti bagi duit. Macam tu contohnya. Okay. Okay, manakan kita berdua ni asal daripada Pantai Timur dan stay juga dekat Pantai Timur. Bertetap di Kelantan. Aina dari Terengganu dan saya pada Pahang. Okay. Boleh tak Aina ceritakan sedikit tentang Terengganu? Terengganu ni macam mana sebenarnya, tempat dia apa yang menarik? Culture dia macam mana ni silakan. Okay, bila kita dengar pasal Terengganu lah, so saya sendiri pun stay daripada Terengganu. Kita boleh tahu daripada Terengganu tu kaya dengan Melayu tradisional yang penuh dengan tarian, lagu dan juga adat songket dan juga batik. Oh ya? Betul. Sebab bila kita dengar songket batik ni, bukan songket batik tu daripada Indon ke setengah tempat kan. Tapi sebenarnya dekat Terengganu pun ada. Dan juga dekat tempat Terengganu pun banyak dengan tempat pelancongan. Lagi-lagi macam Pantai Batu Buruk kita dekat Terengganu juga banyak dengan pantai. Dekat situ lah kita boleh tengok sunset yang lawa-lawa. So, dekat Terengganu ni bagaimana dia macam jugalah kat negeri Terengganu tu. Betul, saya pun kalau nak tengok pantai je mesti, oh pantai, jom Terengganu, jom pantai. Pantai Terengganu jom, tu kepuk lekor, Terengganu jom ikan, jom Kelantan pula Terengganu. Sedap tepung pun daripada Terengganu pun banyak. Sedap tepung, saya pergi kat mana kita ingat saya punya kawan-kawan memang banyak lah, kat sana memang banyak sedap tepung, benda-benda goreng-goreng berkenaan dengan ikan. Sebab kat sana kan buat macam pengairan kan, penangkapan ikan semua banyak itu. So saya sendiri pun macam wow dekat Daripada orang luar pun dia akan sebab kagum lah. saya berasal dari Pahang tak banyak pantai, dengan Terengganu ni pinggiran pantai sama pantai macam sikit-sikit kan, sikit-sikit berjalan. Okay, thanks soalan. Soalan pasal Pahang. Faham ada kerja. Itu je. Pahang dah kerja. Okay, bagi sendiri daripada Pahang, apa kelebihan Pahang? Oh, Kelebihan ni kita tak dengar keburukan.
Okay, kalau cakap, oh faham ke dah apa je? Faham apa je? Ya. Dengar sini. Faham ni best. Faham Apa? tu Best penting. apa? Ada tu penting. Ada tu poyak. Ada setengah faham. Setengah faham tu besar. Setengah faham dia macam. Setengah faham saya sendiri panggil. Sungai TOI. Sebab apa? Sebagai kata je. Sebab maksudnya. Dia kalau bergurau-bergurau dengan ada banyak kawan. Oh, buat pandai Kuala Lumpur dan saya faham lah tu jaga orang. Kau ya? Kan. Tapi sejujurnya lah saya tak pandai berdadek faham dan saya dengan kawan-kawan pun jarang sekali lah berdadek faham. Faham ni dia macam kawasan saya sendirilah. Saya lebih suka pada nature-nature lah. So macam kat faham pun macam Kelantan macam jeli ni lah banyak nature-nature. So faham tu lebih kurang lah. So saya macam minat lah. Walaupun tempat hiking tak banyak apa semua. Tapi dekat dia punya air terjun, dia punya tempat-tempat piknik apa semua banyak. Okay, walaupun Pahang ni tak banyak apa tapi Pahang ni dia macam orang-orang dia Yang stay situ je tahu pasal. ya, orang-orang kat situ macam baik-baik apa semua. Termasuk saya. Okay, pernah tak cakap pernah tak dengar macam orang Pahang dia bercakap dialek biasa je tapi korang ingat dia sedang marah, dia tengah marah. Pernah just macam bagi orang kan dengan nada pun kita boleh tahu yang tu macam padahal orang tu biasa je. Nada kuat pun boleh kita fikir marah kan. Dan dia macam kan faham apa dia punya ayat untuk macam kalau kita awak saya kan. Betulan faham apa? Kelantan, ok kai, wadang kai, macam tu lah lebih kurang. Tapi walaupun dia macam dengar nada macam Chinese juga dengar orang. Tapi tak marah pun. Dia just nada dia saja yang berbunyi sebegitu. Okay, memandangkan dah banyak kita cakap. Okay, kepada pendengar kat luar sana yang Ada bahasa daripada pada timur ke dan relate dengan pembincangan kami pada episod ni dan episod sebelumnya, boleh komen, like, share and subscribe. Okay, dan saya berharap lah, bukan berharap sangat tapi berharap. Okay, kalau ada yang nak sponsor kami, ya student kan, boleh sponsor macam untuk mencari okay. Tak banyak tapi ada. Boleh lah. Berusaha untuk terima benda tu. Kalau ada yang nak sponsor kami, boleh direct to email dekat bawah ni. Okay, kami sangat berbesar hati untuk menerimanya. Okay, walaupun sedikit tapi insyaAllah untuk duit poket kami Benda student. tu amat bermakna kat kita orang. Yes, amat bermakna. Okay, untuk yang minat macam nak ceritakan pengalaman korang. Negeri sendiri ke. Tak kira apa-apa tajuk, apa-apa je. Daripada Sabah Sarawak ke apa ke. Ya. Boleh je share. Ya. Kita orang akan baca. Ya, pengalaman korang asiswa yang walaupun dah habis belajar, dah bekerja dan kawan sekarang ni, kalau macam nak ceritakan pengalaman korang, Yang boleh. duduk buat kita belajar dekat Kelantan, nanti dapat belajar dekat Sabah ke apa. Ya. Nak share, silakan. Kita orang Ya. lebih suka membaca. Ya, pengalaman buruk, pengalaman baik, semuanya kami menerima semuanya. Okay, kalau untuk nak bagi some idea or something provide, boleh direct to kita punya email dekat bawah ni. Kat bawah ni, dekat description. Okay, thank you guys. Okay, sampai di sini saja. Bye-bye. Dan siswa. Untuk siswa. Bye-bye.